Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Kota Tinggi mengungguli, sehati memperkasa bangsa. Yang saya hormati Timbalan-Timbalan PPD, Encik Zamri bin Safri, Encik Nur Azam bin Muhammad Yusof dan seterusnya, Encik Roslan bin Muhammad Noh dan juga Encik Syahri kalau bersama-sama kita pada petang ini, dan seterusnya kepada yang kita raikan iaitu Encik Miskam bin Muhammad Bukhari, pembantu keselamatan yang telah pun menamatkan tempoh perkhidmatan dalam perkhidmatan pendidikan, dan seterusnya yang kita raikan juga kepada dua orang rakan kita yang telah pun dinaikkan pangkat sebagai guru besar, iaitu Encik Nur Azan bin Hamim, PPD Pembangunan Bakat yang digerakkan ke SK Sungai Kapal, dan Haji Ismail bin Abdul Karim, penolong PPD HEM ke SK Pasir Gogok, dan seterusnya kepada EO, pegawai-pegawai SIP, SIC, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Saya merakamkan penghargaan dan kesyukuran kerana pada hari ini, walaupun saya tak dapat bersama-sama meraikan rakan-rakan kita yang bersara dan juga yang telah digerakkan ke sekolah sebagai ketua jabatan, namun saya mengambil inisiatif untuk menyampaikan juga amanat terakhir saya kepada rakan-rakan kita ini. Semoga perkara-perkara ini anggaplah sebagai satu penghargaan daripada saya secara personal terhadap komitmen yang telah tuan-tuan berikan. Pertamanya, untuk Encik Miskam bin Muhammad Bukhari, saya merakamkan penghargaan terima kasih atas khidmat setia dan cemerlang Encik Miskam dalam memastikan PPD kita ini dapat diuruskan dari aspek pengurusan keselamatan, dalam memastikan kelancaran daripada pengurusan operasi, dan beliau banyak membantu melaksanakan tugas-tugas khidmat pelanggan. Dan bagi saya ini merupakan satu sumbangan yang penting. Senyap sahaja di belakang tabir, tapi dia tetap memberikan impak dan memberikan makna yang besar kepada imej organisasi. Dengan nilai kepribadian beliau yang sangat jujur, bertanggungjawab, rajin dan sentiasa positif, maka kita amat kehilangan atas pemikiran beliau, dan harapan kami ialah semoga Encik Miskam dapat meneroka peluang-peluang baru di alam persaraan dengan memberikan perhatian juga kepada aspek kesihatan. Maklumlah, maksud persaraan bermakna kita telah sampai kepada penghujung perkhidmatan, maknanya kita dah menjadi super senior. Oleh demikian, faktor-faktor kesihatan perlu dijaga bagi memastikan persaraan itu menjadi satu permulaan kepada kehidupan yang lebih damai, sehat, bermakna bersama keluarga. Saya selaku PPD mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah, terima kasih di atas segala jasa baik dan amal kebaikan yang telah beliau sumbangkan kepada pendidikan secara keseluruhannya, bukan setakat di PPD Kota Tinggi sahaja. Jadi, semoga terus cemerlang, semoga terus sehat dan makmur menempuh alam persaraan. Bagi Encik Nur Azan dan juga Encik Ismail, Haji Ismail, saya mengucapkan tahniah di atas pelantikan ini, dan ini merupakan satu pengiktirafan terhadap sumbangan yang telah diberikan kepada dunia pendidikan, dan sudah tentu ini merupakan satu cabaran baru. Dan harapan saya ialah teruskan legasi kecemerlangan. Dan perlu diingat bahawa guru besar pada hari ini bukan hanya sebagai pengurus, bukan sahaja sebagai ketua jabatan, tetapi merupakan pemimpin nilai dan pembentuk kepada pewaris generasi dan budaya sekolah. Saya mengharapkan agar
Encik Nur Azan dan Haji Ismail terus diberikan kekuatan dan kreativiti dalam usaha untuk memimpin dengan kesedaran, keikhlasan dan keberanian moral bahawa tujuan kita dalam pendidikan ialah untuk membangunkan murid-murid kita dengan akhlak, nilai, akal budi supaya mencerminkan manusiawi, dan inilah merupakan aspirasi pendidikan. Saya juga berharap kepada Encik Nur Azan dan juga Haji Ismail supaya kekal mengingati prinsip-prinsip 5K, iaitu bagaimana kita kena kompeten, kena konsisten, kita kena pastikan majukan sekolah secara bersama-sama, sinergi dengan orang lain, dan kita pastikan bahawa keberhasilan itu dapat dijelmakan dalam bentuk kemenjadian murid, dalam bentuk pengurusan sekolah yang kualiti. Dan satu lagi, yang pesanan saya ialah berkaitan dengan amalan kepimpinan mixer. Jadi saya harap kepada Cik Nur Azan dan juga Haji Ismail dan semua rakan-rakan pegawai yang ada kat sini, kalau boleh cubalah lihat bagaimana mixer ini kita menjadi model kepada orang lain. Kita inspired a shared vision. Kita challenging the process. Kita tidak berpuas hati dengan pencapaian yang sedia ada. Kita berusaha lagi dan lagi untuk meningkatkan kualiti dan mutu perkhidmatan kita. Kita enable others to act. Kita bukan cemerlang untuk diri kita, tetapi kita pastikan orang lain pun cemerlang bersama-sama dengan kita. Sama ada GPK kita, SLT, MLT maupun guru-guru, kita nak cemerlang, kita nak terus kekal produktif secara positif, dan seterusnya encourage the heart. Kita kena pastikan bahawa dalam usaha kita untuk mencapai KPI, kita jangan lupa kepada elemen-elemen manusiawi. Jadi perlu disuntik kepada anggota kita dengan semangat saling hormat menghormati, hargai sumbangan mereka walau sekecil mana sekalipun, kerana ini merupakan perkara-perkara yang menjadi rahsia rumusan, rahsia kepada kejayaan dalam melaksanakan tindakan, rahsia kepada untuk kita mendapat sokongan dan impak yang lebih bermakna dalam setiap program yang kita laksanakan. Dan seterusnya ialah empower decision making. Kita kena engage stakeholder dan kita kena exemplify resilient. Kita kena pastikan bahawa elemen-elemen ini diterapkan dalam amalan pengurusan kita. Jadi sebagai penutup, saya mengambil kesempatan ini untuk merumuskan bahawa apabila telah sampai masanya kita akan meninggalkan perkhidmatan kita sebagaimana Encik Miskam, dan kita kena pastikan bahawa kita tinggalkan organisasi kita, kita tinggalkan tempat pekerjaan kita dengan legasi yang orang akan kenal, orang akan kenang untuk masa akan datang. Dan untuk kepimpinan pula, sebagai seorang pemimpin pada hari ini bukan mengenai kita sebagai ketua jabatan, tetapi kita kena memastikan bahawa kita kena berada di depan dan kita kena pastikan bahawa semua bergerak ke hadapan bersama-sama kita. Semoga kepimpinan rakan-rakan kita ini, Encik Nur Azan dan juga Haji Ismail, akan menjadi inspirasi, mencipta impak dan meninggalkan legasi yang terbaik untuk sekolah dan juga untuk PPD Kota Tinggi. Jadi pada kesempatan ini, pada akhirnya, saya merakamkan penghargaan yang tidak terhingga kepada semua jawatan kuasa yang telah menguruskan program ini, kelab mesra, sektor pengurusan dan semua pegawai, anggota dan tangan yang hadir pada hari ini. Ini merupakan indahnya kebersamaan yang kita kena buktikan bukan saja daripada indahnya ungkapan itu, tapi juga dalam bentuk tindakan. Dan sekali lagi, saya mohon maaf kerana tak dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan, namun harapan saya ialah mesej ini sekurang-kurangnya dapat memberikan satu signal bahawa saya bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan dalam memastikan bahawa segala jasa dan pengorbanan yang diberikan dan kepimpinan delegasi yang akan direka bentuk oleh rakan-rakan kita ini terus di hati saya, dan dalam doa saya semoga semuanya berjalan dan berakhir dengan keberkatan, dengan rahmat Allah SWT dan berkesudahan dengan sesuatu yang memberikan kesejahteraan kita bukan saja di dunia ini tapi juga di akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.